Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video yang baru. Pada video yang baru pada kali ini saya nak melihat perkembangan ikan keli yang berada di belakang rumah ni ataupun di kolam belakang rumah. Saya sedang keringkan air je tu. Saya gunakan saluran getah tu untuk sedot keluar. So kita tunggulah sekejap, nanti saya akan sambung rakaman. Kita kembali semula ke kolam ikan di belakang rumah. Saya dah tambah air. So okey lah ni, insyaAllah lah. Ini yang terkini, pelindung plastik hitam yang saya buat beberapa hari yang lalu ataupun lebih daripada seminggu yang lalu. Ni sumbangan dia. Alhamdulillah, saya rasa dia banyak membantulah melindungi pokok lada yang tengah tumbuh di situ. Dan ini pokok anggur saya nampak di sini begitu cepat dia memanjat. Terlalu cepat dia memanjat sini. Saya cadanglah, saya akan tarik terus ke pokok sana bagi dia terus memanjat mungkin saya gunakan sesuatu lah untuk dia memanjat terus ke sana. Sebab dia dah mula memanjat tu. Kalau saya tunggu lagi 2 minggu, saya rasa tak boleh ni. Dia akan rebah. So saya akan fikirkan sesuatu lah supaya dia terus. Saya ingat yang ni boleh jadikan dia tempat dia berpaut Okey, saya rasa sudah memadai lah perkongsian pada kali ini. Saya nak kongsi terakhir ataupun perkongsian terakhir berkaitan dengan betik ataupun buah betik yang saya tuai baru-baru ini. Okey, itu sajalah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.